Banyak kali saya jumpa dalam online yang mengatakan PHEV maintenance mahal sebab kau nak kena jaga 2 alam. The thing is, betul ke statement ataupun fakta tu? Saya nak bagi tahu korang, dia punya beza tu sangatlah sedikit. Untuk kereta PHEV atau kereta hybrid HEV, banyak situasi ataupun banyak masa enjin tidak bekerja. Yang bekerja kebanyakan masanya adalah sistem hybrid. Alright? So dekat situ kita dah debunk mitos maintenance PHEV tak mahal seperti yang diwar-warkan. Sebab kononnya nak kena jaga 2 alam. Alam satu lagi tu tak perlu jaga sangat pun. Seterusnya, enjin punya lifespan secara automatiknya akan menjadi sedikit lebih panjang berbanding dengan kereta yang fully ice. Kereta yang fully ice, the moment kita start enjin, dia terus bekerja. Kalau kereta hybrid, the moment kita on the system, kita takkan dengar bunyi enjin lagi. Enjin hanya akan masuk bila dia diperlukan. Boleh? Kalau korang nakkan lebih kepastian, saya jemput download service schedule maintenance untuk J7, 2-wheel drive, all-wheel drive dan PHEV. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bukan sekadar jual, aku bantu. Dari Sungai Way sampai ke mana, nama Amar orang ingat lama.